Confirm dah panel dah gantung. Tidur je lah. Pagi menyapa dengan sinar mentari, langit biru awan menari, begalas di bahu langkah pun ringan, jalan terbentang penuh harapan, angin sepoi temani rasa, degup hati makin terasa, jam berdetik tak sabar menunggu, saat indah kan bermulai itu. Di perjalanan menuju destinasi, pemandangan indah di kiri dan kanan hati, cuaca cantik, senyuman tak henti, hati gembira, jiwa bebas sekali, tak sabar nak bercuti. Dia masuk tu tadi. Oh, tak sabar lagi. Gunung dan laut silih berganti, cerita lama kita tinggalkan di sini, ketawa kecil dalam kendaraan, mimpi indah ikut berlayangan. Jika lelah singgah sebentar, nikmati detik yang berputar, karena perjalanan ini lebih bermakna dari destinasi. Di perjalanan menuju destinasi, pemandangan indah di kiri dan kanan hati, cuaca cantik, senyuman tak henti, hati gembira, jiwa bebas sekali, tak sabar nak bercuti. Oh, tak sabar lagi. Bila akhirnya kita tiba, kenangan ini tetap bersama. Perjalanan ini kan selalu jadi lagu indah dalam hidupku. Di perjalanan menuju destinasi, pemandangan indah di kiri dan kanan hati, cuaca cantik, senyuman tak henti, hati gembira, jiwa bebas sekali, tak sabar nak bercuti. Oh, tak sabar lagi. Kenapa kau ambil muka tu sendiri? Tak tahulah dia tu. Ni buat tengah tak? Okey. Yang pertama ni tu. Kita pesan ni tu. Buat tak tahu kita punya sakat kat mana. Yes. Parking kat sini lorong ni dia kata. Yang tu ni pasal ni dulu.
Yang ni buah ni. Macam mana ambil? Buah ni. Yang ni kahwin. Yang ni kahwin. Yang ni kahwin. Yang ni lontong. Lontong lah siapa? Lontong ni dia isi dia macam biji dia kecil. Yang ni buah kahwin. Lama letak je yang sana ujung ni. Yang tengah tarik ni lah. Dia dah ada tengah-tengah. Salah. Kucing, ini pintu. Teh. Kucing. Aduh. Kak, yang tengah tu tarik sikit, Kak. 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 Yang tengah tarik belakang sikit. Aku tak minat lah. Cuba. Tak apa. Tapi mau tak mau. Oh ni. Jauh tu. Nak cuba. Oi. Punggah biar di sini. Apa tak kuat Aman pengai. Tak punggah dia punya super ring atas kan tu. Wah, dia berat. Kantoi. Tak ditolak pula. Sekejap. Dah. Tak bawa meja makan lah kot. Tapi macam ni kita nak gantung. Dari tu. Ya, dah buat tinggi yang ni. Kena kait lah. Tunggu solat. Cha. Ini akak tahu barang beli apa? Jom yuk, hari Senin ni I tengah kurang kerja. Pukul 5 Ini buah aku lah. Nanti sini. Mana? Datang sana tanya dia. Nak apa letih ke? Malas singgah. Dah apa nak singgah? Dah panjang duit kuih. Nak beli air. Ya, ada hasil lah memancing kali ni. Kenapa? Tengah. Tengah ni siang. Oh, ini goreng garing-garing. Goreng garing ni sedap. Dek, man. Ya, main. Atas tinggi. Banyak air. Dia lompat keluar tak nanti? Tak. Kan dia berkawan dengan ini. Besarnya. Mana on kan? Itulah. Tengok. Ambil banyak ni. Alright, ni menu untuk hari kedua. Kita duduk bawah. Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Right, hari ni pagi ni Mama nak review campsite sikit. Untuk kali ni camping, kami camping dekat Uza Putih Campsite, dekat Kampung Sempenih, Batu Kurau. Okay, bila korang sampai nanti akan nampak lah signboard. Ni gate dia. Okay, campsite ni, dalam ni ada 3 campsite.
Okay, dekat depan ni ada kedai makan. Jadi boleh beli ais kat kedai makan tu. Right, ni suasana dekat luar dia lah. Luar daripada campsite. Kat dalam ni pun ada lubuk tengas dan payat campsite. Jom kita masuk dalam. Okay, masuk dalam dulu. Jalan kaki. Okay, laluan masuk dia betar, tapi sempit sikit lah jalannya. Ni sungai. Di sini dah nampak dah sungai. Okay, bila kat sini dah habislah jalan tar, jalan simen dia. Tapi masih boleh dilalui oleh semua kenderaan. Campsite dia banyak pokok, jadi redup lah. First kita sampai dekat area sini. Ni ada sinki. Papa dengan kakak tengah basuh pinggan. Kami baru lepas breakfast. Ni ada kawasan boleh bergambar. OTD. Ni ada parking, boleh sewa juga. Tapi kena WhatsApp mereka lah. Sebab nak tahu harga untuk parking ni mungkin lain ke. Ni tapak 4A rasanya. Tapak parking. Jom kita review. Tak ada orang sewa lagi. Jadi kita boleh masuk, naik atas parking lah. Kalau bawa barang, kalau tak banyak kereta, boleh berhenti tepi sekejap lah kot untuk load barang. And then boleh masuk ke dalam sana untuk parking. Ni jalan dia macam ni. Nak kena daki. Kalau bawa wagon pun tak boleh lah. Tak boleh nak masuk. Okay, ni tapak parking. Maksudnya dia punya start point dekat sebelah sana kot. Okay, ni view daripada tapak parking Okay, di sungai. Sungai dia cantik, bersih, jernih. Bapa memang kena call lah. Call tapak parking. Okay, ni tapak kami. Tapak 4. Tapak 4 di sungai. Untuk camping kali ni kami ambil 2 tapak. Tapak 4 dan tapak 3. Kami camping dengan Kak Ila and Abang G, se-family. Abang papa, apa tu? Papa dengan mama punya ni lah, kakak Ifa. Ini tapak 4. Mereka gantung sampai sebelah estetik. Okay, ni tapak 3. Tapak 3 ni kecil sikit lah daripada tapak 4. Tapi muat lah kemah unta saiz L. Ni Kak Ila. Saiz tapak dia tak ingat lah. Tu kena tanya. Okay, plug point ni ambil kat sini. Plug point sebelah tapak 3. Ni receptionist. Reception counter. Staff dia ada je kat sini. Staff sentiasa ada. Okay. Toilet for campus only. Oh, ada toilet untuk campus. Okay, ni tapak apa? Tapak 1 ya? Sekejap ya, ni tapak 1. Tapak 1 ni belakang dia lebar. Belakang dia lebar, depan dia kecil sikit. Okay, ni view daripada tapak 1. Dia tertutup sikit lah sebab banyak pokok kan. Tapi syoknya dia tapak dia privacy. Sebab ada pokok-pokok ni, dia macam menutup sikit. Okay, daripada tapak kami, tapak 4, kita nak ke toilet. Toilet dia tak jauh. Belakang tapak kami ni ada sink.
Ini bukan apa tu? Rasanya ni bukan tapak kemah ni sebab tak nampak nombor lot. Ni ada sink. Okey. Kat sini dekat je. Ni kemah kami. Jalan ke sini. Ni ada tapak-tapak lagi. Ni tapak 6. Oh, mungkin yang pangkin tu tapak 5 rasanya. Tapak 6. Mungkin tapak 7 kot. Inilah tapak 7. Tapak 6 ni dia lebar sikit. Besar sikit lah. Dia agak lebar. Ni tapak 7. Tapak 7 ni manjang. Ni saiz unta L tu boleh lah. Tapi dia tak ada ruang kanan kiri. Yang ini tapak 8. Sini tak banyak tapak kat sini. Lepas tu parking. Sini parking. Kalau nak dekat dengan parking kat sini lah. Tapi tak ada masalah sangat untuk kita orang sebab kita boleh letak kereta kat situ. Apa tu? Load barang. Dia parking kat sini. Okey, ni semua staff punya kawasan. Kalau nak cari staff boleh cari kat sini lah. Okey, kita jalan ke toilet. Toilet dia kat sini. Sini banyak kucing. Kucing dia sangat jinak. Tapi bila jalan tu kena tengok bawah lah, takut ada tai kucing. Okay, ni toilet. Toilet actually tak jauh pun boleh nampak. Daripada kemah boleh nampak. Okay, ni toilet. Toilet ni agak baru jugalah. Ni toilet female. Okay. Toilet dia bersih. Toilet dia bersih. Yang ni korang kena jagalah kebersihan ni. Okay. Ni toilet dia. Dia ada shower. Tapi tak ada shower head. Jadi air laju mencurah-curah kena badan. Ni sekarang belum basuh lagi ni. Okay. Toilet dia bersih. Memang bersih. Tapi cicak besar kat sini. Okay, toilet lelaki pun sama. Okay, cuma tak ada sink. Cuma tak pasti dia orang akan buat ke tak. Kalau ada sink untuk kita cuci muka, gosok gigi senang. Tak pasti ada ke tidak. Hopefully dia orang akan buat sink lah. Okay. Tu je lah review. Toilet lelaki pun sama bersih. Sama macam tu. Tak payahlah mama masuk review toilet lelaki kan. Toilet lelaki dia sama je. Bersih. Inilah dia kawasan Uzur Putih. Okay, ni tak ada. Bawah ni rasanya macam tak ada tapak kemah. Dekat atas ni je kot. Tak banyak lah. Mungkin kat belakang ni diorang buat lagi. Tengah nak buat lagi rasanya. Belakang ni besar lagi ni. Mungkin ada groupingnya tapak. Tapi jauh lah daripada sungai. Tapi kalau nak privacy boleh lah kat situ. RM2 je. Dari sana tak dapat tak? Sana boleh tanya ke dah. Boleh lah. Mungkin RM4, RM4 ni. Cari mineral besar tak ada. Tapi mineral water sini murah lah. Kat kedai depan ni. Ni berapa ringgit? RM12. Maknanya satu botol RM1 lah. Lah. RM12. Akan pergi kedai mak pagi semalam. Beli roti tu. Ada pula roti tu? Ada. Oh, semalam tak ada. Lepas tu. Sini ke sini? Ni dah tak sayur tak sayur. Ambil dek. Nasi anak. Okey, ya.
Mana tu dah sini? Okay, petang ni hujan. Hujan. Alah, kemah kat Ila. Ni masuk air. Bocor. Dia masuk ikut jahitan tu. Macam sebelum ni kami kena juga macam tu. Kemah apa, air hujan masuk ikut jahitan. Banyak kat lah masuknya. Yang kami tadi nasib baik sebelum tu dah lipat dulu belah sini. Tapi belah sana punya lipat tak habis. So tempias. Adalah bertakung sikit dekat bawah kemah ni. So sekejap alihkan meja kan kita lap lah. Sekarang suka hujan. Laman rimba. Laman rimba bukan laman rimba. Laman rimba. Lepas itu mana ada lah? Dia kan sebelah-sebelah. Yang privacy tu laman rimba rasanya. Kan laman rimba. Masuk bola terus. Aduh, aduh. Nak tengok dengan macam berdarah. Dia dapat sebelah kan? Ikutlah lah buat sebelah ni. Duduk situ tak kisah sangat. Kan? Itu.
Nak situ pun nak buat boleh lah. Ni tak apa lah. Paku dia kan, paku je kat bawah tu. Bagi dia pegang ke sana. Dia paku. Kami jalan nak pergi kedai Mak Long Kedai Mak Long sekejap kat depan. Ada kuih macam kuih. Macam kuih katanya. Papa dah kat sana dah. Dia call tadi beritahu ada kuih. Pergi jenguk jap. Kalau begitu best juga dah. Patah banyak kuih. Kan? Dia nak bawa apa? Memang. Dia dah datang. Dia nak bawa apa? Betul tu serba-serbi apa tu. Betul sama saiz. Ni boleh sampai ni riverfront. Ni campsite kat sini depan ni Kau sini. Tapi tak tahu ada toilet. Mungkin pakai dalam ni kot toiletnya. Depan ni pun ada campsite juga rupanya. Ni. Dia ada Sempena riverfront. Dia ada cabin stay ni. dia macam homestay. Apa? Kan? Chalet cabin. So kawasan sini sungai dia not bad juga, cantik. Yang syoknya ni ada ATV. Tapi toilet dia gitulah Kak. Oh ya. Tahu tak apa. Yes. Apa? Boleh. Dia ambil Saya cuba apa ni? Itu apa benda tu? Ayam. Ayam. Ni ada antara kuih-kuih yang ada. Ada ni. Ada. Ambil. Adik. Yang adik pegang tu tak jatuh. Dia tak. Ambil. Ini vendor ni. Teman kata vendor. Tu kat sini ada maklong. Kari pak apa ni bang? Maklong apa? Kat sini kita orang selalu beli ais kat sini. Ambil kat abang satu. Ambil je lah satu. Inilah dia. Kat depan ni boleh juga pacat kemah yang sana tu. Selain daripada yang dalam tu, kat depan ni boleh juga pacat kemah. Itulah. Jom kita tengok. Mama suka? Dia kilo. Kilo bukan. Boleh dah tak yakin. Tak. Ni lompat tikam. Isi apa ni? K apa? Udang. Udang. Ambil ketam. Kulit. Tenam. Belilah apa-apa, Mama tak nak. Jom dek tengok sungai depan ni. Jom kita jalan tengok sungai depan. Jadi kita dah mandi dekat bawah sana tu. Best juga. Bukan sana kita turun. Ikan tengah. Betul nama Lubuk Tengah. Cantik juga dia punya air dia. Sungai dia bawah dia cantik juga kat sini. Okay, jom kita nak jalan ke Payat. Jalan sampai Payat. Ini still Lubuk Tengah lah kat sini. Tapak yang atas ni view sungai tinggi lah tapak dia. Kat sini. Mana toilet? Toilet di sana ke Payat. Sini toilet tu. Lubuk Tengah sini mana? Yang tu toilet dia. Nampak cantik toilet dia. Ini ada tapak ni menurun ke bawah ni. Jok durian tu. Tanda lain dia. Tanda baru. Tanda baru. Kan? Ni sebelah-sebelah. Tapi tu lah ada pokok tengah-tengah ni. Ni besar juga tapak ni. Ni P2. Ada buah. Itulah biasa. Ni tapak ni besar juga ni. Tapak 3 ni. Tapak 2, tapak 3. Kalau repeat atas ni kenapa? Betul. Ada Lubuk Tengah ke. Yang ni lah. Sebab tapak ni besar ni. Tapak P5. P5 maknanya Payat 5. Tapak dia besar lah. Ni pun besar. Ni ada
Ada buah apa? Ada pokok durian. Dia pasang jaring. Wah, macam tapak macam ni okey juga. Kan? Macam ni besar juga tapak dia. Ambil sebelah-sebelah kan? Sebelah temukan depan. Macam ni. Kan bang kan? Macam ni ambil sebelah-sebelah, temukan depan. Kalau nak repeat sini balik. Ni betul. Tapak dia besar. Dia pula makan dia. Cuma tapi itulah ais dia jauh sikit lah jalan. Nak pergi kat Maklong ni jauh lah sikit. Ni toilet dia. Tapi toilet dia tak siap lagi. Toilet dia tengah buat lah. Ni elektrik city dia 24 hours kot. 24 hours dia ada bibi. Nak buat sini. Ni tinggi tapak. Ni cantik kat tapak ni. Tapi tingginya sungai dia. Turun dia tinggi. Ada jalan tu bang. Tapi kat sana lah jalan dia. Ni sungai dia. Tapi sini kan, dia punya sungai mati macam tu kan? Itulah. Cuma betul, sini kawasan nak mandi dia tak syok. Dia tak ada luas. Banyak abang. Mungkin Sebab dia orang tu. Dia tak ada tempat dulu. tak ingat kan Pak Lu punya rokok kat sini takut terkena dia. Air kat dalam balik. Mancing. Tak tumpah dia mancing. Kalau dapat ni bang, kalau dia dapat ni bang, mau tak tahu nak cakap apa. Abang mancing ni malam. Okey, ni sinki dia, tu toilet dia. Payat. Not bad juga, tapak dia cantik. Tapak dia luas. Tapak dia luas. Cuma dia nak turun ke sungai tu tinggi betul. Dan sungai dia batu-batu lah. Macam batu yang tak ada pot yang menarik lah untuk nak mandi. Ada je nak berendam tu boleh lah. Tapi nak berjalan pergi beli ais tu jauh sikit lah. Dia parking sebelah. Parking sebelah aja. Parking tepi-tepi tapak. Besar tapak. Tapak dia besar kan. Tapi tak tahu jalan tu mana. Kok ada jalan tu lagi. Yang tadi tu je. Kayak tapak dia memang best lah, besar. Bawah. Abang jom masuk tengok kat sini je. Ni kita tengok ni tapak 2. Ni payat tapak 2. Tapak dia besar. Not bad. Oh, okey. Yang ini tak tahulah tapak payat ke tapak apa. Cuma ni nak pergi toilet lah, jauh sikit. Tak nak masuk ke mana tak tahu ni. Ni ke bawah tu. Ni payah ni ke bawah ni Tak, ini satu tapak ni boleh pasang 2-3 pot. ambil satu tapak yang ni kan ada sink. Ni cantik lah sungai dia. Duduk bawah ni. Kan? Sungai ni cantik. Ni payat. Ni ada payat. Ni payat ni. Ni Kita tapak kayat. Dia pasal kita sampai mula-mula kita masuk. Okey, ni tapak Lubuk Tengah. Ni botol ni. Ni tapak Lubuk Tengah ni. Ni ada tapak LT6, KLT 5, LT6, 7, 8. Oh, abang sewa ke apa? Tak boleh balik saya kita okey marah. Oh, kira abang buat ni pasang-pasang ni ya. Kalau nak sewa, boleh sewa juga dah. Sewa tapak ni kira sekali dengan tu. Mari duduk ya, kipas apa meja Semua ada. Ikut lah. Mari, boleh masuk pukul berapa? Kalau kosong masuk awal, tapi kita kena set up, kita bagi masuk pukul 12 lah. bagi tahu Dah awal. siap kan. Kalau kata tak pok okey je. Kalau nak set up kemah biasa lah. Lambat kan. Lambat lah. Ya kan abang bukan nak balik. Ada abang bagi servis kemah ha. Bagi sewa. CO kat sini Saya situ. Maknanya kalau tiga-tiga ni Lubuk Tengah ke Payat ke mana-mana boleh. Saya jaga. Saya jaga yang saya dengan payat. Oh, Payat je. Oh, dia tak ada. Saya jaga saya dengan payat. Oh, Payat yang tapak belah bawah tu besar tu berapa satu malam bang? Dia standard rasa lah.
Itu yang baru ni 85. 85. Yang tapak besar. Yang bawah Ya. sekali. Tapak satu. Oh, semua sama. Semua sama lagi. Oh. Macam ni pun saya baru naik. Dulu 70, yang ni pun 70. Sekarang tepi sungai saya terpaksa buat 85. Oh, tepi sungai. Tepi sungai saja. Yang ni kekal sama. Oh. Okey, macam ni dulu 70 tambah 40, 110. Sekarang ni 85 tambah lebih kurang macam tu, lebih kurang 1 malam. 125. Naik 15 je. Tambah 40 juga. Naik 15 je. Yang hari pertama tu kan. Hari pertama. 85. Lepas tu tambah 40, tambah 40. Oh. Dia kalau jadi ambil lagi lama tu murah je lah jadi. Kalau kita nak beza tepi sungai dengan tengah tu je. Lebih RM15. Okey, 70 tambah 40. Hari kedua dia. Hari keduanya. Dia mana 110. 3 hari 2 malam 110. 110. Macam kemah macam tu juga. Besar. Kita boleh ikut ini. Betul kan ikut sini je. Confident je macam ada jalan kan ikut sini. Dia buka kereta tu ada je panjang. Betul. Tapi tutup. Dapat je macam rumah sebelum. Tak, mungkin kalau ada orang sewa belakang ni baru dia buka kot. Ni bersih nampak. Tak apa ofis tu. Ataupun yang ini punya ke? Dia buat shelly. Tapi jauh ke belakang kan? Jauh daripada sungai. Sampai ke belakang ni lubuk tengah. Sampai ke belakang ni Ni pun ada tapak ni nampak. Setiap ni ada plug point. Ini memang orang kata relax betul lah, tak ada. Jauh dari sungai. Tengah ni kita buat baru. Betul tapak baru. Tapi bagus ni dia pakai batu-batu ni, tak adalah kotor sangat. Longkang ke? Dia macam tak buka lagi tapak ni. Sebab sink dia pun tutup. Ini kebun durian. Semua durian. Oh. Macam dia kan, kalau sewa belakang ni, bulan 12 apa musim, duruh makannya. Oh. Dia orang tak ambil. Tak ambil duit. Macam kita pergi shopping kan, dia kira kan. Sini tak, luruh makan je lah berapa lalu makan. Berapa banyak lalu kan. Okay, ni campsite Uza. Ni Uza. Air saliran. Ni tapak orang ni, tak kata lalu tapak orang. Jom. Kita lalu. Sampai belakang ni Uza ni. Ini tapak Uza. Luar sampai belakang. Bersih lah tapak dia. Tapi yang tak baik bila belakang jauh pada sungai. Betul, jauh betul. Satu barang berharga boleh simpan dalam kereta. Sebab sebelah. Dia boleh ni lah, kemah kecil je. Ni tapak. Ini mungkin tapak sini kot. Lubuk tengah sebenarnya tapak. Ni mungkin lubuk tengah sebenarnya tapak. Kita privacy lah. Yang tu ada dah terpacak kat akor. Tu nak buka orang dulu. Dia rasa awak macam mana lagi? Jom kita pergi interview owner. Dia besar mah. Betul. Tapi ada batu tengah tu juga. Tu owner tengah buat kerja tu. Ni kat bawah, jalan. Ni ada tapak tu. Tu ada tapak tu. Sini satu toilet yang kita duduk pergi lah. Toilet ni ya. Ni bawah tu. Nak buat tanah baru. Ni nak buat tapak lagi ni. Tambah tapak abang. Tapak baru ni. Ganti tapak atas ni, ganti bawah. Tapak atas yang mana satu? Dia buat parking tu. Oh, ganti yang tu. Ganti tu. Tu buat parking. Parking susah sikit lah. Parking susah. Sempit, tempat sempit pun bukan susah, tempat sempit. Parking tak ada. Jadi yang dua atas tu ganti sini. Dua sini direct ni
Semua buat parking. Ha. Buat parking senang kereta. Besar punya sampai belakang Sampai belakang, dah pergi belakang lah. Itulah Ya, baru pusing, pusing eh. lalu. Daripada atas pusing sah. Oh, tak ada pergi lah? Dekat banglo tu nak ya? Banglo ke? Ada rumah kayu lah. Wow, Oh, yang hujung. Atas bukit. Oh, atas lagi. Oh, tak. Kami sampai tapak ujung apa? Hayat. Rasanya dari tadi memang dah on dah. Rasanya tadi tak on je. Right. Kita on the way nak pergi makan dekat kedai Mak Long. Pagi ni malas nak masak. Dapur semua dah kemas dah. Kita dah kemas barang-barang. Kemas awal lah. Sebenarnya boleh je check out lambat. Semalam dah tanya dah. Staff ni boleh check out lambat. Tapi kita kemas awal lah. Ikut nak terjun berenam ke. Balik nak singgah. Nak singgah mana Pak? Kita singgah? Balai Bomba Taiping. Makan Yong Tau Fu. Tak apa. Wah, dah lalang kan dekat area Taiping ni. Kita singgah lah makan Yong Tau Fu pula. Okay, ni suasana ramai. Di Uza Putih Campsite. Best kat sini best. Sungai dia best. Sungai dia memang best. Kita nak repeat lagi. InsyaAllah nak try tengok yang dekat atas pula Payat. Semalam kita dah pergi ronda. InsyaAllah lah kalau ada tapak kosong nanti kita nak pergi nak repeat yang tu lah. Kita jalan makan dekat kedai Mak Long. Satu air kosong. Satu sup buah. Atas satu. Adik nak bilang tu? Bihun sup tak nak sayur lah satu untuk adik. Tambah satu lagi. Kosong. 3 apa? Spirit on the spoon. Okay. Makan bihun sup. Ni nasi lemak. Right, not bad juga. Okay. Ngantuk ke ya? Dia ngantuk. Nah. Cak. Dia tengok. Mama dia tengok. Abang pengen tengok abang ni dah buat apa ke abang? Masuk dalam ni. Yang tu. Yang dekat tangan kiri kamu tu masuk dalam. Sumbat dia ke dalam. Kau pegang tali ni. Ni. Sini. Okey dah. Matai tengah. Beg dia panjang. Buat auto. Aku pun kejap ni. Tak sampai 2 hari. Berebut orang. Ini semua racunan Melaka ni. Ya. Mainan dunia Melaka ni. Jual balik yang ni kan? Kak ni jual 300. Ada. Agak tahu. Ada hamba tak lalu nak reply WhatsApp. Mai pun letak nombor tengah kerja. Abang ada lagi tak? Ada lagi tak? Sekarang pun ada tanya lagi. Sekarang pun ada tanya lagi. Padahal dah tulis sol lah. Itulah. Tadi masalahnya yang tanya tu dekat TikTok. Tak delete dekat TikTok sebab ada orang lain share. Apa tu? Dia orang letak dia orang punya juga. Balik je.
Kalau kita camping sekali, mungkin lah. Kalau setahun sekali, 2 kali mungkin rugi. Beli. Betul. Bukan kata kalau setahun 2 kali pun rugi, beli yang ni pun rugi. Ya. Beli yang biasa je. Tapi Bambang camping tak payah beli. tapi sebab kita selalu camping. Betul, kita beli tu Ailala. Sebab dah setiap bulan camping kan. Tolong pasal papa. Tu sekali. Akak pun balik-balik juga setahun 4 kali, 5 kali. Betul. Apa je mandi-mandi kita terus keluar. Alamak. Mama nak turun bawah. Mama nak turun bawah. Hari kita pergi kedai mak dulu duduk. Aja. Lari. Nak. Kat papa pula. Kau ada. Korang lepak kedai maklum pun boleh. Buang. Kita bawa je. Yey. Boleh ambil tak? Ayo pun apa? Pagi menyapa dengan sinar mentari, langit biru awan menari. 146 Jalan Galas di Pemandiklaman. bahu langkah purinan, jalan terbentang penuh harapan. Angin sepoi temani rasa, degup hati makin terasa. Jam berdetik tak sabar menunggu, saat indah kan bermulai itu. Baik, kita makan. Kita lagi dekat balai bomba makan petiau. Saya dulu takut tutup. Aduh, sakit badan. Dah keluar dari campsite baru terasa. Baru terasa letih, baru terasa sakit badan. Adik, okey? Okey lagi. Okey. Aduh, tengok Taris. Jalan. Jalan pun dah sengit-bengit dah Taris. Nak camping lagi tak? YT tak mandi sungai? Oh, kita minta piring. Ya. Aib je yang pandai pilih. Yang lebar tu. Yang lebar. Ini kan. Ini lah. Yang sandwich ni. Cheese sandwich. Ni, lepas tu yang ni kot. Kalau jatuh ni, Itulah. Okey. Ini kan. Yang ada seaweed tu tak ada kan? Yang ada seaweed. Yang ni belilah satu. Ni. Ni. Yang tu. Sayur. Sayur. Ambil je bang. Sotong nak ke? Boleh. Ini yang kopok tu je. Lagi. Boduk gila. Ni lapar belum. Kau dia mah. Hingga sebentar, nikmati detik yang berputar. Kerana perjalanan ini lebih bermakna dari destinasi. Perjalanan menuju destinasi, pemandangan indah di kiri dan kanan hati. Cuaca cantik, senyuman tak henti. Hati gembira, jiwa bebas sekali. Tak sabarnya bercuti. Oh, tak sabar lagi. Bila akhirnya kita tiba, kenangan ini tetap bersama. Perjalanan ini kan selalu jadi lagu indah dalam hidup.